dan pengawas badan SMKA Wataniah, apa yang Nabiha dapat sepanjang camp bersama dengan Asy? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya dapat dalam camp ini adalah yang pertama, cara saya untuk memegang amanah yang paling besar. Saya memegang amanah yang besar. Jadi apa yang saya dapat adalah cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi, bagaimana kita berkomunikasi pelbagai generasi. Sekarang ni kita berada di generasi Alpha. Jadi setiap generasi dia berbeza-beza. Jadi kita memahami konsep komunikasi. Alright, terima kasih Nabiha. Soalan yang kedua, slot dan aktiviti mana yang paling best bagi Nabiha dan bermanfaat? Okey, bagi saya slot bersama Sewan. Sebab bersama Sewan saya rasa macam saya banyak perlu membuat perubahan yang mantap lebih pada sebelum ni. Saya rasa macam diri saya banyak untuk membuat perubahan untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain juga. Amin, insyaAllah. So, soalan terakhir untuk Nabiha. Kak Dewan, apa harapan Nabiha kepada kawan-kawan setelah mereka join camp? Dan apa impian masa depan dan cita-cita Nabiha? Tiga soalan. Harapan saya untuk semua peserta yang join hari ini, mereka dapat kongsikan kepada pelajar lain. Maksudnya pelajar yang tidak ditakdirkan ni untuk join camp ni dapat apa yang kami dapat. Jadi apabila kami dapat ilmu dalam camp ni, kami membuat perubahan untuk menjadinya lebih baik daripada sebelum ini. Untuk cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang ustazah dan mengimpikan untuk menjadi membagikan ibu aku lah untuk bawa ke umrah. Amin, insyaAllah. Terima kasih Nabiha. Siti, terbaik. Assalamualaikum Zafira. Waalaikumsalam. Okey Zafira, sebagai timbalan Perdana Menteri yang pertama, apa yang awak dapat sepanjang camp dengan Asy? Sepanjang camp bersama ACG ni saya dapat belajar benda baru, pengetahuan yang baru. Contohnya daripada Sewan, banyak sangat perkataan-perkataan yang boleh disamakan dengan perkataan klasik dan pengetahuan dari segi memimpin dan berkomunikasi dengan baik. So, Zafira, sepanjang 2 hari ni camp dengan Asy ni, apa slot atau aktiviti yang paling terbaik dan bermanfaatnya bagi Zafira? Dalam banyak-banyak slot bersama ACG ni ialah slot bersama Sewan lah. Sebab Sewan banyak sangat memberi ilmu dan penyampaian Sewan sangatlah saya suka dan saya mengidolakan Sewan. Wah, mengidolakan Sewan. Okey, Zafira, apa harapan Zafira kepada kawan-kawan yang sudah tengok ni selepas mereka join dengan RCG? Harapan saya kepada kawan-kawan saya berharap kawan-kawan saya dapat mengaplikasikan apa yang dibelajar daripada camp RCG ni dan menjadi contoh yang terbaik dan dapat memimpin lebih ramai lagi orang lain. Amin. Apa cita-cita Zafira dan impian masa depan Zafira? Cita-cita saya menjadi cikgu dan impian saya nak bawa mak saya ke dunia ke negara lain lah. Keluar negara. Ya. Okey, terima kasih Zafira. RCG Terbaik. Okey, Assalamualaikum Haja. Okey Haja, apa yang Haja dapat sepanjang program RCG 2 hari 1 malam? Saya rasa yang pertama saya dapat membaiki diri saya bercakap dengan lebih baik. Selain itu saya dapat berkomunikasi dengan ahli kumpulan dengan lebih yakin. Okey, so sepanjang camp ni dijalankan, apa aktiviti ataupun slot yang terbaik Haja join dan apa aktiviti yang mana yang Haja harapkan dan cadangkan untuk diadakan lagi? Aktiviti yang paling terbaik adalah Exploris. Kerana dalam Exploris kita dapat mempelajari tentang kerjasama antara kumpulan dan perlu adil apabila melakukan kerjasama antara kumpulan itu. So, untuk elak kebawalahan kita perlu
sahaja kongsikan dan apa impian